Start 1 Januari 2026, dah tak ada lagi musim diskaun saman polis dan JPJ. Kerajaan dah tukar ke kaedah, lagi awal bayar, lagi tinggi diskaun saman. Cara bayar saman baharu ni seragam untuk PDRM dan JPJ tau. Untuk 15 hari pertama, kadar saman dapat diskaun 50%, 16 hingga 30 hari seterusnya diskaun 33%, 31 hari hingga 60 hari berikutnya kena bayar penuh, tak ada diskaun. Selepas 60 hari, anda akan dikenakan tindakan mahkamah atau blacklist. Tapi kaedah ni tak terpakai untuk semua jenis saman tau. Kalau anda kena saman sebab tak renew insurance, tak ada Rotex atau guna Rotex palsu, kena settle kat mahkamah terus. Musim terakhir diskaun saman polis dan JPJ untuk tahun ni start 1 November sampai 30 Disember 2025 sahaja. Lepas tempoh ni tak ada dah diskaun untuk saman tertunggak. Anda kena semak dan bayar saman guna app atau portal My Bayar Saman. Kena login guna My Digital ID sahaja. Kalau belum daftar lagi My Digital ID, boleh ikut tutorial dekat video part 4 dalam playlist kerajaan kami. Anda setuju tak yang cara baru bayar saman ni boleh kurangkan beban kita? Tak adalah asyik kena tunggu musim diskaun je. Kami share info best macam ni setiap hari. Follow X1.my kalau tak nak terlepas.